Seorang warga asing dilaporkan terbabit kejadian pecah rumah sebelum merogol seorang penghuni dalam satu kejadian di Taman Indah Jaya, Batu Empat, Sandakan, Sabah pada 20 Mac tahun 2026. Difahamkan, suspek lelaki itu sudah diberkas pada Selasa malam. Video suspek berada di belakang sebuah rumah turut tular di media sosial. Menerusi video itu, kelihatan suspek memakai topi, berbaju kemeja, seluar selik pendek dan berkaki ayam. Maklumat lanjut, berhubung kejadian akan dikeluarkan secara rasmi pihak berkaitan dalam masa terdekat.